Assalamualaikum semua. Tengah buat apa? Jom tempat Mia masak nak? Okey. Hari ni Mia buat ayam madu versi kedai mamak. Okey, mula-mula macam biasa, apa yang Mia selalu pesan, ayam goreng ni kalau nak buat apa-apa, sambal ke apa ke, goreng separuh masak. Ya, pandai. Goreng separuh masak je. Jangan garing-garing. Kita terbalik-terbalikkan dia. Okey. Jangan lama sangat. Separuh masak saja ya kawan-kawan. Lepas tu dah separuh masak, agak-agak dalam 5-6 minit macam tu, kita boleh angkat. Okey. Mia dah nak angkat dah tu. Dah terbalikkan dah. Kita angkat. Okey, lepas tu Mia kurangkan minyak sebab Mia nak tumis. Ni Mia pakai bunga lawang dengan kulit kayu manis. Mia tumis dengan bawang putih, bawang merah, halia, bawang Holland yang cili blend sikit. Okey, yang ni pun kita macam biasalah, kena tunggu tumisan tu betul-betul pecah minyak, betul-betul tukar warna, betul-betul garing. Okey. Yang tu Mia tunjuk adik belanja durian. Sambil-sambil menunggu tu kita pun pakailah durian. Tapi Mia paling suka durian kampung dengan durian kahwin dengan D40. 24. Paling sedap. Okey, lepas tu Mia masukkan sos tiram, garam, gula, cili sos sikit, dengan chicken stock. Okey. Lepas tu kacau-kacau, Mia masukkan ayam. Lepas tu nama pun ayam madu versi mamak. Mia masukkan kicap sikit. Selalu Mia tak tuang pun kicap, tapi macam menarik je cuba resepi baru kan. Okey, and then kalau kuah tu terlalu pekat, kita tambah air lah supaya dia sebati. Korang nampak je macam minyak tu banyak kan, tapi kita renihkan dengan ayam tu, nanti air tu surut lah. Lepas tu dah agak-agak dah pekat kuah dia. Okey, kita pun letaklah daun bawang Holland. Waktu ni Mia tak letak daun ketumbar pun sebab nak buat versi mamak kan. So letak bawang Holland je. Tengoklah kejadian ni. Kuah dia pekat, likat, manis, pedas. Mia lupa nak record letak bijan. Kedai mamak kan ada bijan kan, ayam madu. So Mia tabur bijan last sekali. Sedapnya ayam besar-besar. Ush, sedap weh. Mia yang terkejut elok. Kalau korang nak macam ni juga, boleh roja-roja Mia, okey? Kita deal sampai jadi, okey? Bye-bye. Assalamualaikum.